Tindakan segera perlu diambil terhadap mana-mana pihak yang cuba menjatuhkan kerajaan bagi memastikan kestabilan politik tidak terjejas, kata Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata, usaha untuk menggugat kestabilan politik melalui penggunaan media atau pengaruh pihak luar tidak seharusnya dibiarkan berlarutan. Tidak seharusnya kestabilan politik tergugat disebabkan oleh seseorang yang merasakan media dan pihak luar boleh digunakan untuk merosakkan kestabilan politik di negara kita, katanya. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata demikian selepas menghadiri sesi pertemuan Timbalan Perdana Menteri bersama warga pengurusan tertinggi Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan pada Jumaat. Beliau berkata, perkara itu kini sedang disiasat oleh polis diraja Malaysia dan semua pihak wajar memberikan ruang kepada agensi penguat kuasa berkenaan untuk menjalankan siasatan secara menyeluruh. Jadi kita serahkan kepada pihak berkuasa untuk melakukan siasatan sebagaimana yang disebutkan oleh Ketua Polis Negara serta kenyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri sebelum ini, katanya.